Kata pakar kewangan nombor 1 Malaysia iaitu Tuan Azizi Ali, ada 5 sebab kenapa strategi gadai emas untuk tambah emas adalah idea yang songsang dan berbahaya. Tuan-puan boleh tengok video ini sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan akan datang. Sebenarnya, ramai rasa ini jalan pintas untuk cepat kaya dengan simpanan emas. Tapi sebenarnya, ini jalan yang terpantas untuk tuan-puan gali lubang kewangan sendiri. Yang pertama, tuan-puan rasa tuan-puan tambah emas tapi sebenarnya tuan-puan tambah hutang berganda. Nampak macam bijak kan? Ganda emas untuk dapat duit kemudian beli emas lagi. Hakikatnya emas bertambah, hutang pun bertambah serentak. Ini bukan cara yang bijak. Yang kedua, charge upah simpan perlahan-lahan makan modal kita. Walaupun harga emas tak bergerak, tuan-puan tetap perlu bayar upah simpan setiap bulan. Lama-lama charge ni makan keuntungan macam anak-anak makan papai. Tuan-puan tak sedar sampai kayu tu pun dah reput. Dan yang ketiga, jika harga emas jatuh, emas tuan-puan pun boleh dilelong. Jika tak ditebus, harga turun sikit pun je dah bahaya. Jika tuan-puan tak bayar emas tuan-puan tu akan dilelong, akhirnya emas hilang, hutang tetap tinggal. Dan yang keempat, tekangan kewangan yang kita rasa tu boleh buat kita hilang fokus dan buat keputusan merapuh. Strategi ni nampak macam hebat, tapi bila komitmen datang, otak kita mula rasa serabut, kita rasa panik, mula overtrade, mula nak buat keputusan ikut perasaan. Semua sebab nak selamatkan emas yang kita dah gadai. Dan yang kelima, iaitu yang terakhir, ia mencipta kitaran yang sangat bahaya, gadai beli dan seterusnya. Sampailah. Kesimpulannya, strategi gadai emas untuk tambah emas hanyalah ilusi yang nampak bijak, tapi sebenarnya penuh cabaran. So kalau tuan-puan betul-betul nak tambah tabungan emas, buat dengan cara yang selamat, beli guna duit lebihan ataupun extra money daripada hasil yang tuan-puan dapat. Bukan duit daripada hutang. Cara ni akan menjerat tuan-puan masuk ke dalam neraka kewangan. So hati-hati. Jadi untuk tuan-puan yang nak belajar lebih banyak tentang ilmu emas dan juga kewangan, jangan lupa follow Wafa cepat-cepat. Dan untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh sahaja terus rujuk pin video. InsyaAllah Wafa akan bantu sebaiknya.